Dalam sambungan perjalanan menuju Padang Serai kali ini, kita akan menyusuri pula sebuah laluan penting di kawasan Tasik Gelugor, Pulau Pinang iaitu Jalan Gelugor. Walaupun jalan ini mungkin tidak begitu dikenali di luar kawasan seberang Perai Utara, ia sebenarnya memainkan peranan besar sebagai penghubung utama masyarakat luar bandar di kawasan ini. Jalan Gelugor merupakan sebahagian daripada laluan negeri P119, sebuah laluan yang menghubungkan Jalan Pongsu Seribu sehingga ke Jalan Tasik Gelugor. Panjang keseluruhan jalan ini dianggarkan sekitar 5.37 km. Sepanjang perjalanan di Jalan Gelugor, suasana yang dapat dilihat masih mengekalkan identiti luar bandar Pulau Pinang. Laluan ini dikelilingi kawasan kampung, penempatan penduduk tempatan, serta kawasan pertanian yang menjadi sumber ekonomi masyarakat sekitar sejak sekian lama. Fungsi utama Jalan Gelugor adalah sebagai jalan penghubung luar bandar atau rural connector. Jalan ini menjadi laluan harian bagi penduduk yang bergerak antara kawasan kampung, pusat bandar kecil Tasik Gelugor dan kawasan pertanian berhampiran. Dari segi trafik, Jalan Gelugor biasanya mempunyai aliran kenderaan yang rendah hingga sederhana. Kebanyakan pengguna jalan ini terdiri daripada penduduk tempatan yang menggunakan kereta dan motosikal untuk urusan harian. Namun ketika musim menuai, suasana jalan menjadi sedikit berbeza apabila lori kecil dan kenderaan pertanian mula menggunakan laluan ini untuk mengangkut hasil tanaman. Di beberapa bahagian, Jalan Gelugor mempunyai 2 hingga 3 lorong dengan head laju standard sekitar 60 km sejam. Walaupun bukan jalan besar seperti lebuh raya utama, keadaan jalannya masih penting bagi memastikan hubungan antara kampung dan kawasan bandar kecil terus berjalan lancar. Bagi peminat video dashcam dan dokumentari jalan raya, Jalan Gelugor menawarkan suasana perjalanan yang cukup unik. Gabungan pemandangan kampung, sawah, jejambat kereta api serta suasana jalan tempatan memberikan pengalaman visual yang menenangkan dan dekat dengan kehidupan masyarakat sebenar di utara semenanjung Malaysia. Apa yang menarik, terdapat sebuah jejambat yang dibina merentasi landasan kereta api KTMB di laluan ini. Pembinaan jejambat tersebut membantu memastikan aliran trafik berjalan lancar tanpa perlu menunggu tren melintas seperti suatu ketika dahulu. Infrastruktur seperti ini memperlihatkan bagaimana jalan luar bandar turut mengalami pembangunan demi keselesaan pengguna setempat. Kadangkala, jalan seperti inilah yang menjadi nadi sebenar sesebuah kawasan. Tidak terlalu sibuk, tidak terlalu moden, tetapi cukup penting untuk menghubungkan kehidupan harian penduduk tempatan setiap hari.